Kelati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemana. Assalamualaikum mulanya kata awal bismillah membuka bicara. Saya Nur Syazwani Solha, mewakili TV PSS Setiara, akan melaporkan tentang program yang berlangsung pada pagi ini, iaitu Hari Keseimbangan Akademik 2023 yang ditempatkan di Dewan Rafflesia, Sekolah Menengah Tiara Permai. Mari kita saksikan. Ini adalah kali pertama Bonda bersama kami dalam Majlis Kecemerlangan Akademik Setiara. Assalamualaikum Bonda. Apakah perasaan Bonda menyaksikan perjalanan Majlis Kecemerlangan Akademik? Okey, alhamdulillah, syukur, tahniah ya. Bonda sangat rasa gembira, bersyukur kerana program yang terancang pada hari ini berjalan dengan sangat baik. Ini menunjukkan perancangan yang telah diatur dengan baik, dan telah menunjukkan komitmen dan kesungguhan ya, cikgu-cikgu kita dan seluruh warga Setiara termasuk anak-anak pelajar ya, bagi memastikan bahawa program kita pada hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih Bonda. Soalan seterusnya, SPM 2023 menunjukkan peningkatan berbanding tahun sebelum ini. Apakah program-program akademik yang pihak sekolah sediakan untuk menjamin pencapaian yang lebih merasakan? Okey, untuk tahun ini, pelbagai program yang telah kita rancang bermula daripada April. Sebelum rancang program, kita pasti program yang nak dirancang itu adalah secara berfokus ya. Terdapat pelbagai program intervensi untuk murid cemerlang, sederhana dan juga murid yang boleh kita dibantu ya dari segi pencapaian ya. Antara program-program yang kita berjalan daripada April adalah program Cerita Ketam ya. Kemudian diteruskan dengan program-program mengikut panitia masing-masing. Kalau Bonda nak listkan di sini terlalu banyak programnya, dan program besar yang kita telah lancarkan seperti program Kuat Ingin yang menjadikan murid ya yang berkebolehan sebagai guru dan lebih kepada membimbing rakan-rakan ya. Jadi bila nak sebut program ni ikut panitia tu sangat banyak untuk kontribusikan ya. SMK Tiara Permai adalah sekolah angkat bagi Puan Yong. Good morning Puan Yong. Ya, good morning. Apakah perkembangan terbaik yang sekolah kami capai di bawah bimbingan Puan Yong? Oh, dari segi perkembangan tu banyak. Memang sangat banyak. SMK Tiara Permai ni telah menunjukkan perkembangan yang memang banyak. Tapi yang saya boleh tengok ialah dalam bidang akademik. Akademik tu semakin meningkat di mana kalau dalam seliaan saya lah, sekolah SMK Tiara Permai ni memang saya pegang dalam segi akademik, di mana saya memang berjumpa dengan anak-anak dan saya bagi motivasi dan saya juga pantau pada intervensi. Dan saya nampak memang cikgu-cikgu di sekolah ini memang sangat bagus. Cikgu rasa cikgu-cikgu kat SMK Tiara Permai sangat bagus lah. Sebenarnya cikgu-cikgu inilah yang telah menyebabkan perkembangan SMK Tiara Permai. Tahniah kepada sekolah kita lah ya. Terima kasih Puan Yong. Soalan seterusnya, apakah penambahbaikan yang Puan Yong rasa SMK Tiara Permai perlu lakukan untuk meningkatkan pencapaian akademik murid-murid sekarang? Okey, untuk meningkatkan pencapaian akademik SMK Tiara Permai, yang pertamanya ialah kita kena pegang pada headcount lah. Kita kena pegang pada headcount, pasal headcount itu adalah hala tuju. Contoh dia, kalau kita target sejarah itu dapat 100%, maka kita akan pergi ke arah tersebut. Contohnya kalau cikgu cakap
panitia sejarah sasakan dapat 100%. Maka cikgu-cikgu pun akan bekerja keras dan anak murid pun akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kepada 100% tersebut. So yang cikgu sangat percaya yang kita kena buat penambahbaikan adalah kita kena pegang kepada headcount. Maknanya kita punya intervensi ataupun kita punya apa saja kita buat dalam akademik ini, kita mesti pegang kepada headcount kita. Ya? Terima kasih Puan Ayah. Ya. Kita telah sampai ke penghujung program. Saya, Nur Syazwani Soleha, mewakili TV PSS, Setiara ingin mengucapkan terima kasih dan syabas kepada murid-murid Setiara yang telah berjaya dalam bidang akademik tahun 2023. Akhir kata saya haturkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiara sentiasa juara.